Akmal berada di Movie Animation Park Studio untuk cabaran meletup pada minggu ini. Dan Akmal berada di dalam salah satu, orang kata, excitement yang paling best, iaitu Stunt Legend. Akmal nak cabar Hafizul untuk duduk dalam kereta tersebut dan dia buat drift semua. Kau okey tak? Okay, Mal, sebenarnya tadi benda dah ekstrim dah. Tapi aku nak bagi dia ekstrim lagi, aku cabut satu tayar. Saya nak tanyalah, macam mana boleh dapat idea ni membawakan ni apa Stunt Legends dekat Maps? Saya nak cari satu kelainan yang negara lain tak ada di Southeast Asia dan kita came up with this idea untuk buat Stunt Legend, the best in Southeast Asia. Kita ada professional car stunt show dan juga bike drivers daripada luar negara, professionally trained stuntman dan juga kita ada local. Macam mana tadi? Okey tak? Kau memanglah okey. Aku ni yang tak okey-okey lagi. Aku KO lah. Tapi kan kita merupakan orang yang paling terawal sekali yang merasai pengalaman naik dalam kereta sport car tadi tu. Selalunya orang dapat tengok, kita dapat duduk dalam tu. Itu special dia. Itu yang untungnya. Tapi kalau korang nak merasai sendiri kehangatan show Stunt Legend ni, make sure datang ke Maps dan tengok show Stunt Legends. Apa Mal, aku nak cakap terima kasih lah sebab kau sudi bawa kau sini kan, yang jalan kan. Dan aku nak cakap satu benda lagi ni. Satu benda je aku cakap. Apa dia tu? Stunt Legend memang meletup. Boom. Ui.